Macam biasalah, bila game melibatkan JDT, mestilah ada kontroversi. Jom kita tengok insiden yang berlaku pada minit 44 ni. Adakah betul ref dibayar? Okey, jom tengok ada satu kekasaran yang berlaku di situ. Walaupun jatuh dalam kawasan penalti tetapi tidak ada kesalahan menurut Defender pun macam tak kena apa-apa, betul ke ni? kata Logan Warren. Dia masih terbaring. Logan Warren. Ini insiden yang pertama. Okey. Mungkin bukan penalti. Mungkin luar penalti. Jadi permainan diteruskan oleh pemain-pemain JDT. Bagi aku jelas ada kontak. Kesalahan daripada Israfilov. Beliau mengatakan tidak. Woi, itu tolak bro. Itu siku bro. Membuat keputusan beliau selaku pengadu yang bertugas pada malam ini. Nampaknya kalau kena siku macam tu pun tak kena apa-apa Okey, ref tak bagi apa-apa, VAR pun tak check apa-apa. Kalau baju diorang tu terbalik, yang jatuhnya baju JDT, yang tolaknya baju kuning, aku rasa lain cerita. Siap-siap dapat penalti. Keputusan daripada referee membuatkan peminat-peminat Negeri Sembilan marah korang boleh tengok ref ni diiringi oleh polis pada hujung game. Dan raga. Ni baik punya menganjing Baik punya menganjing Bagi duit RM1 pun jadilah. So korang berikan pendapat korang lah pasal referee ni. Adakah berat sebelah ataupun tidak? Kemudian korang boleh nampak dekat sini 7 minit extra time telah pun diberikan, tapi sekarang ni dah hampir minit 98, ref masih tak tiup wisil. Nacho Mendes, Israfilov, Oscar Ribas di sebelah kanan mencari ruang untuk melakukan cross yang cantik, tandukan yang cantik daripada Hidalgo pada minit 98 dah tu. Kira menang last minute lah ni. Jurulatih Negeri Sembilan kecewa. Keeper Negeri Sembilan kecewa. Tapi sejujurnya untuk gol last minute ni bagi aku tak ada apa-apa kesalahan pun. Sebab apa? Player-player Negeri Sembilan sendiri time wasting banyak sangat. So padanlah, okey, wajarlah game tu berlanjutan lagi lebih daripada minit yang diberikan. So yes, JDT menang 1-0 tapi masih lagi ada kontroversi. Korang komen pendapat korang dekat bawah.